Baik, jom kita ikuti secara dekat. Kita ramai-ramai akan kumpul di hadapan pejabat UMNO pusat. Kita akan bawa isu ni, kita serah kepada Ketua Pemuda UMNO Malaysia. Sedangkan Abang Belon pun beliau nak bela. Takkan peniaga-peniaga kawasan sini beliau tak boleh bela. Ini adalah pemilik-pemilik gerai. Mereka hari ini bercampur baur di saat masih lagi dalam suasana hari raya, tapi perasaan mereka dapat digambarkan pada raut wajah masing-masing, mencerminkan kesedihan ataupun mencerminkan perasaan pelbagai di mana tempat mereka mencari rezeki selama ini, selama 13-15 tahun sebelum ini. Kita sambung balik. Tempat baru kita tak nampak ada pun. Ya, kita tidak ada nampak ada pun. Yang kita risau tu apabila dia robohkan, mana tempat kita nak duduk. Maka tak ada hitam putih lagi. Ini yang kami rasa bersusah hati ni. Bimbang. Sekiranya kalau diroboh, bermakna ramai, iaitu kita punya saudara-saudara kita yang berniaga, dekat mana dia nak cari makan? Kan? Mana nak cari? Semata-mata tempat sinilah tempat diorang cari makan. Diorang ada anak, ada isteri, kan, tanggungjawab yang besar. Jadi kalau tak ada tempat, macam mana diorang nak pergi? Kalau mungkin diberi tempat baru pun, nak hidup tempat baru pun bukan senang. Jadi itu pasal kita minta supaya ada tempoh yang jangka masa yang difikir waras, supaya kita boleh duduk dan apabila dipindah pun dengan cara yang orang cakap sesuai. Barulah kita boleh pindah. Kita minta supaya kita dapat berniaga dengan aman, iaitu sediakan yang terbaik. Jadi yang terdekat sini pun kenalah pandang dengan kami. Yang berwajib kena pandang dengan kami sini, dengan gerai macam ni tengok. Patut diindahkan dan sebagainya, macam mana nak fikir untuk kami di sini. Pada semua peniaga-peniaga, saya nak peniaga-peniaga yang terlibat kawasan sini minggu depan kena buat, setiap individu kena buat laporan polis. Saya tak nak lepas ni, hari ni kita claim 20 lebih orang, tiba-tiba sampai 40 peniaga. Jadi saya akan guide diorang buat laporan polis setiap individu yang berniaga berapa tahun, jenis perniagaan apa kena sebut dalam laporan polis untuk covering report. Besok kalau bandaraya nak bertindak pun dia orang akan fikir, sebab kita dah buat covering report. Okey, saya akan tetapkan tarikh, kita akan kumpul depan balai polis, kita kena buat laporan polis dulu. Dan isu ni kita lihat baru-baru ni, kita lihat isu Abang Belon ni ramai jadi champion dalam isu Abang Belon ni. Ketua Pemuda UMNO Malaysia dari parti UMNO sanggup nak bantu memberi khidmat nasihat dan bantuan peguam secara percuma, dan juga parti-parti lain juga terlibat. Dan isu ni selepas kita buat laporan polis, kita ramai-ramai akan kumpul di hadapan pejabat UMNO pusat. Kita akan bawa isu ni, kita serah kepada Ketua Pemuda UMNO Malaysia. Sedangkan Abang Belon pun beliau nak bela. Takkan peniaga-peniaga kawasan sini beliau tak boleh bela. Di kawasan sini, ahli parlimen PKR YB Ramanan, wakil rakyat pun PKR, kerajaan yang berkuasa hari ini, dan Ketua Pemuda UMNO pun kerajaan yang berkuasa. Mereka lebih berhak bantu orang selesaikan masalah ni. Jadi pengalaman saya bukan 1-2 tahun, sejak tahun 2007. Bukan saya nak lepaskan tanggungjawab begitu, tidak. Kita kali ini bagi peluang kepada Parti Keramat UMNO yang kata membela orang Melayu, dan kita bawa isu ni kepada Ketua Pemuda UMNO Malaysia membantu menyelesaikan masalah ni. Faham Biasa ahli politik yang bertanding jadi wakil rakyat. Sebab peniaga pun undi wakil rakyat, bukan undi saya. Saya NGO. Faham Jadi kena ada kerjasama. Kalau ada fahaman parti politik berbeza, taruh tepi dulu. Kita nak isu kita selesai. Setuju tak? Salah, setuju. Setuju? Setuju tak? Setuju tak? Setuju. Okey, kita minta Ketua Pemuda UMNO Malaysia selesaikan masalah peniaga di kawasan Subang Perdana.
Ketua Pemuda ni seluruh Malaysia kan. Jadi kita akan bagi satu tugas penting kepada Ketua Pemuda UMNO Malaysia, melibatkan orang Melayu ni, peniaga-peniaga Melayu. Jadi saya harap Ketua Pemuda UMNO Malaysia akan bantulah isu ni. Saya akan sentiasa bekerjasama dan akan pantau isu ni sehingga isu ni selesai. Setuju bawa isu ni kepada Ketua Pemuda UMNO Malaysia. Betul? Betul. Majlis Bermandaran Shah Alam di mana baru-baru ni kita lihatlah di kawasan DBKL, bukan negeri di bawah kerajaan saja, negeri pemagam pun sama, lebih kurang juga cerita dia. Jadi hari ni kita nak bandaraya ni perlu bertindak adil lah. Mereka dah meniaga dah 15 tahun ke atas. Warga asing merata tempat ada warga asing. Mereka tak bertindak kasar dengan warga asing. Pendatang tanpa izin ni, kalau melibatkan orang Melayu je, mereka begitu berminat sangat nak bertindak kasar terhadap peniaga-peniaga Melayu. Kamu dilantik, kita nak minta tolong kan, dengan siapa lagi kita nak minta tolong kalau bukan dengan Al-Habib. Jadi dia cakap tak boleh. Jadi kita dah jumpa juga dengan Wendy, iaitu di sini juga dia punya peni. Malahan Wendy pun dia pun tak boleh tolong. Malahan jumpa pun tak nak. Dalam isu ni kita lihat wakil rakyat daripada parti PKR, parlimen pun dari PKR dan ahli majlis daripada parti DAP. Dua-dua parti ni tak dapat selesai masalah ni. Jadi kita bawa kepada parti keramat UMNO ni untuk menyelesaikan masalah ni. Sebab sebenar dia lah dalang untuk kita dihapuskan di sini. Setuju. Betul tu. Ketua Pemuda UMNO Malaysia. Ketua UMNO Malaysia. Bantu peniaga Subang Perdana. Bantu peniaga Subang Perdana. Kita akan serah memorandum kepada Ketua Pemuda UMNO Malaysia. Merupakan seorang hero bela orang-orang Melayu, khususnya peniaga-peniaga miskin yang ditindas. Jadi hari ini peniaga-peniaga kawasan Subang Perdana akan kumpul di hadapan Ibu Pejabat UMNO. Kita minta Ketua Pemuda UMNO Malaysia, Dr. Ahmad Saleh, selesaikan masalah ni. Peniaga-peniaga di Subang Perdana ingin minta kerjasama daripada pihak MBSA membantu kami yang meniaga di sini. Melebihi daripada 20 tahun kami meniaga di sini. Berilah peluang pada kami untuk kami teruskan meniaga di sini. Yang mana kebanyakan peniaga-peniaga di sini pendapatan mereka adalah sumber berniaga semata-mata. Ada di kalangan kita yang tak mampu lagi nak pergi ke mana-mana. Punca rezeki kami sekeluarga hanya di bawah pokok ini sahaja. Saya minta jasa baik MBSA untuk bagi kelonggaran kepada kami semua penjaja. Kami semua penjaja bawah pokok paling kuranglah tempoh antara 2 atau 3 tahun lagi untuk teruskan perniagaan kami, untuk mencari tapak lain atau betul-betul MBSA ini merobohkan tapak kami. Tapi kami merayu sangat kepada ahli majlis MBSA supaya tidak merobohkan tapak kami. Meniaga-meniaga dia orang datang nak sita kedai kita. Habis perasaan saya tak tahu, saya ni ada anak sakit jantung lagi apa semua. Tu yang saya pun terkejut lah. Saya memang ibu tunggal, tak ada siapa-siapa, anak sakit jantung, tak ada mengharap yang lain. Saya tak dapat zakat pun saya tak dapat. Saya jual nasi campur, nasi kerabu, nasi dagang. Dia datang terus dia stay. Lepas tu saya pun tanya sebab apa. Lepas tu dia cakap masa dalam 21 bulan ada peniaga dekat sini naik apa tu lah, naik MBSA, kata mesyuarat meeting. Dia cakap hanya ada 17 nama sahaja, tak ada termasuk nama saya. Tu saya cakap kenapa dalam senarai saya ada 20 peniaga. Lepas tu saya ni naiklah, saya cakap saya seorang ibu tunggal, saya ni apa memang perlukan sangat untuk menjaga anak-anak ni lah hasil pendapatan saya. Saya nak MBSA, tanya minta rayuan ke MBSA apa semua. Bila dia dah copkan ni, lepas tu dalam 26 hari bulan tu dia call saya, dia bagi buka stil. Itu saya pun mengharap padanya lah untuk sumber pendapatan untuk membesarkan anak-anak saya.